Ikan bakar sambal tumis dalam masa 20 minit. Boleh ke? Mestilah boleh. Jom kita masak. Kita masukkan daun limau, kemudian kita punya bahan yang dah dikisar iaitu halia bersama dengan serai. Dan jangan lupa Maggi paste sambal tumis. Yang ini diperbuat dengan bawang segar dan juga cili. Jadi masakan kita akan jadi lebih mudah sebab ianya dah pecah minyak. Jadi seterusnya kita akan sediakan air fryer kita. Kita akan letak sikit paste kat permukaan bawah ni. Kita letak ikan dalam ni, kemudian kita ambil lagi paste yang lebih ni, kita sapukan dekat atas ikan. Untuk bendir pula, kita susunkan dekat atas ikan. Sekarang kita akan bakar dekat dalam air fryer. Lebih kurang dia punya suhu 180 selama 20 minit. So kita tunggu ikan ni siap, kemudian kita dah boleh tunjukkan hasil dia nanti. Ikan yang dah masak ni, inilah hasilnya. Dihidangkan bersama dengan kita punya makanan seimbang kita. Resepi 20 minit siap. Untuk ikan bakar sambal tumis hanya 2 langkah mudah. Dan dapatkan resepi penuh di website My Recipe.